Dalam era yang dipacu teknologi dan revolusi industri, pendidikan teknikal dan vocational tidak boleh kekal statik. Ia mesti berkembang, menyesuaikan diri dan mendahului perubahan. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti terus komited untuk mendepani cabaran ini melalui pelaksanaan Pelan Hala Tuju Transformasi Politeknik 2023 hingga 2025 yang menjadi panduan strategik dalam memperkasa institusi politeknik di seluruh negara. Di bawah Critical Reform Agenda CRA 10 Politeknik Digital, pendekatan pengajaran dan pembelajaran ditingkatkan melalui penggunaan teknologi yang lebih menyeluruh serta persekitaran yang lebih interaktif dan berdaya saing. Menyahut seruan ini, kami telah membangunkan 8 ruang pembelajaran inovatif yang bersifat masa depan, bukan sahaja mendukung keperluan semasa, malah memacu sistem pembelajaran TVET yang lebih fleksibel, kolaboratif dan menyeluruh. TECC 2.0, TECC 3.0, TECC 4.0. Teknologi Enhanced Collaborative Classroom atau TECC terdiri daripada versi 2.0, 3.0 dan 4.0. Masing-masing menampilkan kemajuan dari segi teknologi dan strategi pengajaran. Ia menyokong pembelajaran yang lebih aktif serta mesra pensyarah dan pelajar. Maker Market. Maker Market ialah ruang di mana kreativiti dan kemahiran bergabung. Ia memberi peluang kepada pelajar untuk menghasilkan prototipe, bereksperimen dengan reka bentuk dan melaksanakan penyelesaian sebenar. Ia memberi peluang kepada pelajar untuk menghasilkan prototipe, bereksperimen dengan reka bentuk dan melaksanakan penyelesaian sebenar, selari dengan pendekatan pembelajaran berasaskan projek. VR Center. Di VR Center, pelajar mengalami pembelajaran melalui simulasi yang menyerupai situasi dunia sebenar. Ini penting khususnya dalam bidang teknikal dan vocational yang memerlukan pemahaman praktikal dan visual yang mendalam. Collaborative Classroom. Collaborative Classroom menggalakkan interaksi dan perkongsian ilmu antara pelajar. Dengan reka bentuk ruang yang fleksibel dan dilengkapi teknologi pintar, pembelajaran secara kolaboratif dapat dijalankan dengan lebih berkesan.
Immersive Center. Immersive Center memperkasa pengalaman pembelajaran dengan teknologi realiti maya dan terimbun. Ia membolehkan pelajar meneroka dunia pembelajaran dalam bentuk simulasi yang imersif, menjadikan ilmu lebih hidup dan berkesan. Hybrid Classroom. Hybrid Classroom membolehkan pengajaran dijalankan secara serentak, fizikal dan maya. Ia membuka ruang untuk pembelajaran tanpa batasan lokasi, membina akses pendidikan yang lebih fleksibel dan inklusif. Pendekatan baru ini bukan sekadar menambah baik ruang fizikal, tetapi membentuk budaya pembelajaran yang baru, yang lebih responsif kepada perubahan industri, teknologi dan masyarakat. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti akan terus memacu transformasi ini demi melahirkan graduan TVET yang bersedia, berkualiti dan kompetitif di peringkat global.